ramai. Mula Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, terima kasih kepada rakan-rakan media. Hari ini Angkatan Muda Keadilan bersama dengan sayap-sayap pemuda parti serta NGO dan juga persatuan-persatuan mahasiswa hari ini ingin mengemukakan satu memorandum rakyat bagi mendesak 8 tuntutan untuk selamatkan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Memorandum hari ini kita akan serahkan kepada 3 pihak. Pihak yang pertama adalah kepada pihak Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Yang kedua adalah Yang Berhormat Speaker, dan sebagai simbolik hari ini juga kita akan serahkan kepada Yang Berhormat Ketua Pembangkang Datuk Seri Anwar Ibrahim. Seperti yang semua sedia maklum, Ketua SPRM Tan Sri Azam Baki telah didapati memiliki jutaan saham pada tahun 2015, yang mana beliau telah membuat pengakuan bahawa itu adalah daripada wang agennya. Tetapi semalam juga Suruhanjaya Security telah menyatakan bahawa beliau sebenarnya yang mengarah, membeli ataupun mengawal akaun tersebut. Walau sebelum ini pengurusi Lembaga Penasihat Pencegahan Rasuah LPPR Tan Sri Abu Zahar cuba membersihkan beliau, tetapi itu juga menimbulkan satu polemik yang lebih besar kerana dilihat bahawa proses semak dan timbang dalam SPRM tidak berfungsi lagi. Isu ini sememangnya telah mencalarkan imej dan reputasi SPRM sekaligus menghakis keyakinan rakyat jika Tan Sri Azam Baki sebagai orang nombor 1 institusi tersebut terpalit dengan skandal penyelewengan ataupun kemungkinan berlakunya salah laku. Jadi hari ini kami amat berbesar hati apabila Ketua Pembangkang Yang Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama juga dengan pimpinan-pimpinan dan juga ahli-ahli parlimen, Saudara Abang Mat Sabu, kepada YB Maria, YB Teresa, YB Datuk Seri Dr. Wan Azizah, YB Mahfuz, Pokok Senang, YB Prabhakaran dan juga beberapa YB Said Ibrahim ada di belakang, yang mana saya akan bacakan 8 tuntutan dan seterusnya saya akan serahkan kepada Datuk Seri Anwar dan beliau mungkin boleh pertimbangkan perkara yang kami kemukakan. Maka kami sebagai rakyat Malaysia mendesak 8 tuntutan utama bagi menyelamatkan SPRM serta mengembalikan kepercayaan rakyat terhadap usaha melawan rasuah, iaitu pertama, menggantung serta-merta tugas Tan Sri Azam Baki sebagai Ketua Pesuruhjaya SPRM. Yang kedua, menubuhkan Suruhanjaya Siasatan Diraja ataupun RCI bagi menjalankan satu siasatan secara menyeluruh serta saranan tindakan undang-undang terhadap Tan Sri Azam Baki, termasuk memanggil semua saksi dan meneliti semua dokumen berkaitan. Yang ketiga, meminda Akta SPRM 2009 bagi memperkasa integriti, ketelusan serta proses semak dan timbang yang adil. Yang keempat, meletakkan SPRM serta Suruhanjaya yang lain seperti Suruhanjaya Pilihan Raya SPR dan Suruhanjaya Hak Asasi Manusia atau SUHAKAM di bawah bidang kuasa parlimen, termasuk pelantikan Ketua Pesuruhjaya. Yang kelima, prosiding jawatankuasa kira-kira wang negara atau PSC dan jawatankuasa pilihan khas PSC dijalankan secara terbuka kepada awam dan keterlibatan secara langsung kepada pihak media. Yang keenam, mewajibkan lantikan Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya untuk mengisytiharkan harta kepada umum sebelum pengesahan lantikan. Yang ketujuh, memperkenalkan rang undang-undang hidup melampaui kemampuan ataupun living beyond means, iaitu mana-mana individu perlu
membuktikan kekayaan yang diperoleh sebagai langkah mengekang sebarang salah laku. Dan yang ke-8, meminda Akta Perlindungan Pemberi Maklumat ataupun WPA 2010 bagi menjamin perlindungan yang lebih baik kepada pemberi maklumat. Kesemua 8 tuntutan ini perlu segera dilaksanakan dan kami mohon Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Ketua Pembangkang untuk memberi komitmen membawa 8 tuntutan mewakili memorandum rakyat ini supaya kerajaan dapat mengambil tindakan yang lebih serius dan tegas. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kepada Datuk Seri. Reformasi! 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 Terima kasih. Mesti pandai pembohong, mesti pandai gembira.